Okay, sekarang kita baru sampai dekat apa ni? Highway Merapu. Okay, Highway Merapu lah. Highway Gua Musang. Okay, so kita punya appointment postpone. Disebabkan apa ni? Cikgu ada meeting last minute. Appointment job kabinet dekat Kelantan. Hold dulu. Kita kena tunggu cuti sekolah. Cikgu dah call tadi, kena tunggu cuti sekolah. Tapi kita dah sampai pertengahan jalan ni daripada Semenyih. Perjalanan kita dah lebih 4 jam lah. Kalau bawa steady lah macam tu lah. Okay, kita dah melebihi separuh lah kilo. Okay. Sekarang kita dekat Merapu. Okay, boleh tengok kat situ Merapu 30 km. Lepas tu Gua Musang 55 kilo lah. Kota Baru 244 kilo. So perjalanan kita hampir separuh lah. Separuh perjalanan. So kita terima WhatsApp cikgu, postpone dulu. Apa dia? Ada meeting. Okay, last minute ada meeting. Okay, apa pun geng, kita kena Jangan mengeluh. Tak perlu mengeluh, tak perlu apa. Sebab ni dia yang tentukan rezeki kita di mana. InsyaAllah cuti sekolah kita jumpa geng. Dengan acik-acik, makcik-makcik. So yang mana mengenali Bos RK, follow, like, comment, share geng. Okay, rezeki Allah Ta'ala geng. Okay, apa pun geng, kita pergi makan nasi belauk dulu. Okay, dah hampir separuh perjalanan. Okay, alright. Janji jual geng. Patah balik KL. Hari ni kita patah balik KL. Okay, so dekat sini kita nak U-turn dekat mana Bila sampai highway Gua Musang ni, Merapu ni, kita nak U-turn dekat mana? Siapa yang tahu dekat sini? So kalau siapa yang tahu, boleh komen dekat bawah geng. Okay, tolong share ni video. Alright, luncur geng. Bodyguard kita tengah tidur. Hari ni kita bawa bodyguard. Tu. Ni. Yang ni nombor 2. Nombor 2. Tengah tidur geng. Barang appointment kita. Okay, barang appointment ni bodyguard kita. Dia selalu kadang-kadang ada ikut. Okay. So U-turn geng. Alright.